ada satu mamat ni, kerja dia duk copy paste, sama ada cerita, sama ada isu ataupun apa-apa saja yang dia dapat. So apa yang mamat ni buat, kan baru-baru ni ada viral satu mesej yang kononnya SIM card swipe. Dia katakan SIM card swipe kan, yang viral, yang kata jangan tekan, kalau tekan nanti kan duit hilang, jangan ikut, nanti kan kita punya handphone nanti hang dan sebagainya lah. Macam tu lah lebih kurang mesej yang panjang tu kan. Kita panggil dia mesej berangkai, sebab perangai manusia dia memang suka share benda-benda tak betul. Perangai manusia dia suka nak jadi champion. Perangai manusia memang dia suka share tanpa dia buat semakan dulu. So mesej berangkai ni dah viral dah tersebar, seluruh rakyat Malaysia dapat mesej ni pasal SIM card swipe. So apa yang mamat ni buat, yang saya tak kata dia influencer lah, saya kata individu ni lah, dia nak jadi terpaling influencer kan, terpaling orang kata mengajar lah kiranya. So apa dia buat, apa yang tertera kat situ dia ulas balik. Dia kata okey, jika anda menerima sekian mesej, anda jangan begini, dia akan jadi begini, dia akan jadi begini. Dia ikut je apa yang mesej tu cakap. So saya nak bagi tahu kat sini, niat anda nak membantu dan juga menasihatkan orang tu bagus, tetapi dunia digital zaman sekarang, anda kena semak dulu daripada mana fakta, data dan info yang anda dapat tu. Sebab banyak yang tersebar dekat market ni, semua banyaknya info-info yang tak tepat, yang kurang tepat, yang kurang betul ataupun yang tak betul. So kau pula kerja memang jenis copy paste, kau main cakap je apa yang kau baca, padahal benda tu tak betul pun. So kepada individu ni ataupun individu-individu lain yang baguslah, nak nampak macam paling bijak tu bagus, sebab dia nak tunjuk, dia nak, of course, nak rasa macam wow, aku paling tahu semua benda, aku paling bijak, aku paling, orang kata paling concern nak tolong orang. Niat tu bagus, cara tu, dan make sure info tu info yang betul. Saya nak bagi tahu, nak cakap pasal digital, bukan semua orang